Water pump yang guna automatic switch macam ni kan, nak tukar kepada auto macam ni boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh bang. Jom saya ajar kat abang cara tukar dia macam mana. Step pertama, masukkan nipple. Yang kedua, alright, masukkan arcetel. Dekat bahagian retak ni semua kena pasang wire tail lah. Kemudian korang boleh masukkan auto dahulu lah. Sebelum nak sambung wire, masukkan auto dahulu. Alright, nampak? Masukkan auto macam ni dah siap dah. Ni contoh kalau macam wire plug daripada pump. Alright, potong wire ni lah. Potong wire plug dekat pump, masukkan dekat sini. Korang buka nak dekat sini lah. Pada motor pump lah. Masukkan dekat sini. Alright, so sambungkan dekat sini balik. Biru. Pasangkan balik. Ni cover dia. Pasangkan balik cover dia. Step yang kedua, korang kena bypass wire auto dekat dalam ni. Tukar dekat board. Yang ni kita nak sekarang nak guna auto ni. Tak nak guna auto kecil kan. Jadi kita nak bypass wire auto dia. Cari wire auto. Alright, biasa wire auto ni 2 wire warna hitam. Nampak? Ni contoh kalau macam nak wire auto. 1, 2. Daripada automatic ni biasa dekat lubang ni. Alright, so buang wire auto 1. Alright, buang yang ni 1. Alright, wire auto ni korang dah boleh tarik keluar. Wire auto ni korang tarik keluar. Alright, sekarang 2 wire ni kan, sambungkan sekali je. 2 wire ni korang sambungkan sekali macam ni saja. Nampak? Sambungkan sekali saja wire ni. Daripada asal dia sambung dengan auto, kita buang wire auto, sambungkan dekat sini sekali. Alright, pasang macam ni saja. So dah settle dah. Tapi sekarang, okay, dah siap, dah boleh guna automatic yang besar ni. Auto ni jangan buang sebab kalau bila korang buka auto ni, air keluar dekat sini. Jadi auto biarkan kat sini saja, tak ada masalah. Cuma buang wire auto saja. Okay, so dah siap sama semua, korang pasang balik lah. Pasang balik cover ni saja. Alright, dah settle dah bang. Jom saya test on dia. Alright, let's go guys. Nampak? Okay, sekarang pump dah running. Alright, tapi kalau untuk auto ni, kalau tak ada air, pump dia akan mati. Nampak? Air tak ada. Alright, pump dia akan mati. Nampak lampu merah akan menyala kat bawah. So dah settle, dah boleh pakai dah. Alright, jadi so ada soalan boleh komen kat bawah.